keringan saya punya pokok cili, sahabat-sahabat. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Semoga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan setiap hari. Dan ada sahabat-sahabat bagi saya, semoga alhamdulillah kepada sahabat-sahabat saya. Okey sahabat, kita siaran lagi di pagi ini. Kita saksikan kegiatan saya di hari ini. Semua sahabat-sahabat terhibur. Enjoy. Okey sahabat-sahabat, kita dah memulai kita punya greenhouse. Encik suami sangat di sana tu tengah korek lubang. Kemarin kita dah ambil buluh di belakang sana tu, ada di sana tu, kita dah kumpul. Kita nak korek lubang dulu. Ini lubang yang pertama. Kedua yang sana, ketiga. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lubang. Ini kita punya rice bed, semua kita dah siapkan dah. Ada 6. Tanah yang kita ambil di rumah lama semua saya dah kumpulkan di situ. Saya tutup dengan jaring dulu sebab takut si kucing-kucing ni berak di situ. Okey sahabat-sahabat, jom teruskan menonton kegiatan saya. Lanjut. Ini sahabat-sahabat, bulu yang kita ambil hari tu. Ini buat lagi tu dengan di sana tu. Masukkan tanah tu dalam tu. Masukkan tanah tu dalam tu balik. Kita ada anak kita kerah dia, anak-anak kita ni buat kerja. Dia suruh dia masukkan dulu semua-semua tu dalam lubang tu. Ada juga mah ni roti. Tapi kecil. Yang sana tu di bawah. Sana. Yang atas tu letak bawah. Nanti biar bapak dia timbuskan balik dunia tanah tu. Okey sahabat-sahabat, sudah berdiri megah kita punya ni lah batang-batang buluh ni. Dah siap dah kita tanam dia. Terusnya nanti kita tak tahu nak buat yang atas ni macam mana. Kita tengok je lah nanti kejadiannya.
Okey sahabat-sahabat, dah siap dah buat dia punya bumbung. Kita menggunakan kita punya apa ni yang atas ni dari rumah lama punya, kita bawa ke sini. Alhamdulillah dah siap walaupun berserabut, tapi tak apalah, yang penting ada greenhouse. Okey sahabat-sahabat, jom kita lanjut. Okey sahabat-sahabat, di area dalam ni kita dah tambah-tambah apa yang patut, walaupun tak sempurna tapi jadilah. Sebab kita nak buat yang sempurna memang tak dapat nak sempurna lah, sebab kita pakai kita punya apa ni, yang putih ni, yang lama punya, daripada rumah lama kita bawa ke sini, kita dah buat. Jadi beginilah keadaannya. Yang ni pun kita dah bubuh tanah sahabat-sahabat, semua ni dah bubuh tanah. Ni anak bujang saya ni tengah masukkan tanah dekat dalam mana ni, dalam tayar tu. Layarnya besar. Yang kat luar sana tu pun dah siap dah dibubuh tanah-tanah daripada rumah lama, kita bawa ke sini, dah siap dah. Ni progress lagi, masukkan tanah. Dengan sahabat-sahabat keadaannya, kita harap kita cepatlah bercocok tanam. Lepas ni saya nak semai benih. Sebelum tu nanti saya nak bubuh ni dalam tanah yang kita dah bubuh ni, saya nak bubuh baja tai ayam nanti. Tunggu dia dah seminggu, besok barulah kita start tanam lah. Tengoklah nanti sahabat-sahabat, kalau sempat saya nak semai benih-benih sayuran, kita semai. Kalau tak sempat, nanti saya nak beli online aja. Kat TikTok banyak orang jual online kan, yang dah disiap semai, kita tinggal tanam dia nanti. Okeylah sahabat-sahabat, beginilah keadaannya. Kita nantikan seterusnya. Okey. Kau jangan nak nyakit hati mak kau. Alah. Yelah, dah dalam kau kasi tarik je lah terus. Jadi sahabat-sahabat, penampakan daripada luar saya punya greenhouse ni tak berapa indah, tak berapa menawan. Tak apalah, yang penting kita nak hasilnya di dalam itu nanti. Okey sahabat-sahabat, seterusnya kita letak apa ni, bekas tayar tu di depan kita punya greenhouse ni lah. Anak bujang saya tengah masukkan tanah-tanah yang ada kat situ, nak masukkan di dalam bekas saya tayar ni. Ini sebab lepas tu kita punya barang-barang untuk berkebun semua saya letak sini dulu. Nanti kita kemas semula lah, kita buat satu persatu. Janji rumah kita nampak bersih sikit lah. Okey, lanjut. Okey sahabat-sahabat, inilah keadaannya saya punya greenhouse. Ni area depan ni, macam inilah kejadiannya. Saya dah letak bunga dekat situ. Kita letak dulu. Yang ni di belah dalam. Assalamualaikum. Dah kemas dah hari tu, tapi kemas tu malah kemas sahabat-sahabat, tapi tak berapa nak kemas lah. Kita bubuh saja dalam ni siap-siap. Nanti senang kita nak berkegiatan. Sebab sekarang ni musim panas sahabat-sahabat. Ya Allah, tak laratlah saya lah nak buat kerja dengan keadaan panas-panas. Kita buat kerja dah berapa hari ni sahabat-sahabat, barulah dapat kita kerjakan hari ni. Ni tempat pasu-pasu rumah lama tu semua saya dah, tanahnya saya dah letak semua dekat dalam tayar-tayar itu semua. Ni yang boleh guna lagi ni, saya susun sini-sini. Nanti kalau nak guna lagi, kita ambil di situ. Bunga-bunga saya yang masih elok lagi, saya susun dekat sini lah. Dekat luar semua
dah banyak assalamualaikum dah. Mana boleh trim, kita trim dia. Ni pun elok lagi, nanti saya tak sempat nak trim dia lagi dah. Biarkan di situ dulu, nanti kita betul-betul tunggu keadaan dah okey baru kita ni lah. Mood pun main peranan juga sahabat-sahabat. Kadang bila kita tengok keadaan kat luar ni panas, kita tak ada mood lah nak buat sahabat-sahabat. Dah inilah bunga saya yang sempat saya selamatkan. Ni tengok ni tak jadi huru-hara dah. Hari tu masa dekat luar dia kuning tu sahabat-sahabat. Bila dah letak dalam greenhouse ni, dia dah nak jadi ke hijau-hijau sikit lah. Nah, inilah bunga-bunga saya. Itu pun ada sikit. Yang ini saya punya pokok-pokok cili yang daripada rumah lama saya bawa dekat sini. Alhamdulillah, pokok cili ni saya jaga betul-betul sahabat-sahabat. Memang ini keperluan setiap hari kita nak masak sambal kan. So saya jaga betul-betul lah. Saya bagi dia baja, macam-macam lah saya bagi. Yang ini saya tak sempat lagi nak mengalihkan lagi. InsyaAllah nanti kita bersih-bersihkan lagi lah, kemas-kemas lagi tanaman yang patut. Beginilah keadaannya sahabat-sahabat. Masih huru-hara lagi. Kegiatan saya banyak dibantu oleh anak-anak lelaki lain. Saya punya house ni tak berapa nak nak sempurna, tapi tak apalah, sebab kita pakai recycle saja ya sahabat-sahabat. Daripada rumah lama malah nak beli-beli baru, kita pakai saja, janji tak diganggu oleh monyet-monyet. Nanti kita nak bertanam, cucuk tanam di sinilah. Kita tunggulah kejadiannya nanti. Okey sahabat-sahabat, saya nak siram saya punya bunga-bunga di dalam ni. Okey, jom kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siram bunga. Ini bunga hati-hati sahabat-sahabat. Saya minta kat orang, cucuk-cucuk je hidup. Saya beralihkan dia kat sini. Kalau tidak, suami mesti rumput. Dia mesin je sekali. Sabar je lah. Ni saya letak dia dulu sahabat-sahabat di sini. Belum lagi nak tanam. Dia je dah di sini. Nampak macam cantik pula. Nanti kita nak tanam lain sahabat-sahabat. Kita dah prepare, masukkan kat dalam ni dulu. Nanti baru kita tanam lain. Ini semua bunga daripada rumah lama sahabat-sahabat. Belum ada bajet kita nak beli bunga baru. Banyak lagi keperluan sahabat-sahabat. Hari tu dah cerita anak-anak sekolah. Ni nak raya pula, nak puasa kan. Dapat cantik lah bunga saya. Sebab setelah sekarang ni musim panas sahabat-sahabat, banyak bunganya gentung, terbakar. Sebab dekat rumah baru ni tak ada banyak pokok, so tak bunga-bunga ni terlalu banyak kena panas. So masing-masing melecuk. Kesian ada orang ni. Nantilah ya, kita letak dalam ni. Nanti moga dia kembalilah bersinar dan hidup dengan suburnya, insya-Allah. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Tunggu di video seterusnya. Assalamualaikum.